Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida binti Kamarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan saya nombor 2. Assalamualaikum Tuan Yang di-Pertua. Draft Dasar Keluarga Negara sedang giat diberhalusi oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dibentangkan kepada kerajaan dalam masa terdekat. Tindakan kementerian untuk mendapatkan kelulusan daripada kerajaan untuk mewujudkan Dasar Keluarga Negara ini merupakan satu lagi usaha kementerian untuk memastikan perspektif keluarga diarus perdanakan dalam segala usaha pembangunan negara bagi melahirkan generasi berkualiti. Gesaan untuk mewujudkan Dasar Keluarga Negara ini adalah berikutan syur daripada pelbagai pihak dan proses pengubalannya telah dijalankan menerusi beberapa sumbangsaran dengan pelbagai lapisan masyarakat, termasuklah jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan, ahli-ahli akademik, pakar-pakar kekeluargaan, pandangan yang lebih holistik. Matlamat dasar ini adalah untuk membangun keluarga yang sejahtera, berkualiti dan perilaku mulia, yang sihat dan resilient ke arah memastikan kestabilan sosial. Ia akan dijadikan dokumen penting yang memberi garis panduan dan perancangan kerajaan ke arah mewujudkan institusi keluarga yang sejahtera. Utamakan kesejahteraan keluarga dari pelbagai aspek, khususnya dari segi biofizikal, ekonomi, sosio-psikologikal, kerohanian dan persekitaran yang sihat dan selamat. Bagi merealisasikan dasar keluarga negara, 3 teras strategi telah digariskan untuk persetujuan, iaitu pertama, meningkatkan komitmen dan perlibatan pelbagai pihak untuk mengutama dan mengarus perdanakan kesejahteraan keluarga. Kedua, memastikan undang-undang, dasar, prosedur, penguatkuasaan undang-undang dan peraturan mengutamakan kesejahteraan keluarga. Dan ketiga, menyedia dan memastikan program-program perkhidmatan dan kemudahan mesra keluarga. Dasar ini insya-Allah akan memberi hala tuju kepada polisi, program dan perkhidmatan yang mesra keluarga atau family friendly dalam membangun keluarga yang sejahtera dan menghayati nilai-nilai murni sejajar dengan aspirasi wawasan 2020. Ya, Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Menteri. Jawapan tu selalu jawapan standard, tengah buat lah, draft lah, dan akan dibentang masa terdekat lah dan sebagainya. Tapi apa yang saya lihat di sini, setakat ni ada 11 dasar yang dikeluarkan oleh kementerian. Tetapi apa yang saya kecewakan, setakat ini dasar-dasar telah dikeluarkan, memandangkan 1 bilion bajet yang diperuntukkan kepada kementerian, tidak mampu kementerian untuk mengendalikan program-program itu right across on the ground. Tetapi kita lihat bagaimana kegagalan ataupun kekurangan political will yang ditunjukkan di pihak kementerian-kementerian yang lain untuk mengarus perdanakan gender responsive budgeting pun tidak lagi berjaya. So jikalau program-program ini hendak dilakukan dan tidak ada pemantauan yang serius, pemantauan garis panduan yang mana kita harus memastikan bahawa kementerian terlibat menjalankan dasar-dasar daripada kementerian, jadi ianya akan menghadapi satu lagi kegagalan. Jadi saya minta Menteri pastikan kali ini nak buat, pastikan menteri-menteri yang terlibat itu faham apa itu pengarusan gender dan apa itu gender responsive budgeting. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada keprihatinan Yang Berhormat dalam isu-isu ni. Percayalah Yang Berhormat, kita sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab tentang isu-isu sosial, semua tindak tanduk yang kita buat adalah berasaskan kepada pendidikan, perancangan, bukan secara ad hoc. Dan bila saya dengar hujah-hujah Yang Berhormat di dalam parlimen ni,
Seolah-olah negara ni teruk sangat ke Yang Berhormat? Tak ada tempat ke untuk semua kumpulan sasar yang Berhormat kata dalam Malaysia? Saya tengok, bukan saya nak kata walau kita ada masalah, Malaysia ini, masyarakat Malaysia terdiri daripada mereka yang terbaik di dunia ni, saya boleh kata. Tetapi kita mempunyai masalah. Tapi Yang Berhormat, janganlah terlalu negatif di atas semua tindak tanduk yang diambil. Bila saya dengar Yang Berhormat bercakap, sama ada untuk rakyat Malaysia maupun untuk tontonan di peringkat antarabangsa, menidak langsung ya tentang kaedah-kaedah yang positif yang ada di rakyat Malaysia ni. Itu saya tak setuju dengan Yang Berhormat. Tetapi untuk yang lain, Yang Berhormat, mana pandangan yang diberi oleh mana-mana pihak, sama ada daripada kerajaan maupun bukan kerajaan, kita sebagai kementerian yang bertanggungjawab, dan saya pun selalu bersama-sama dengan pegawai-pegawai turun ke peringkat akar umbi, kita menjalankan tugas tanggungjawab. Apa Yang Berhormat kata, apa yang saya datang hanya kata nak buat tu nak buat ni, memang pun kita jalankan. Mungkin Yang Berhormat tidak mahu mengakui bahawa bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat banyak isu termasuk gender budgeting. Yang Berhormat, kementerian inilah yang kita tentukan menjadi asas daripada bajet yang ada di negara ini. Terima kasih.